Assalamualaikum. Hari ni resepi ikan sungai tiga rasa. Cara yang lagu mana mai tengok sekali. Mula-mula kita ambil ikan ya itu potong dua deh sebab dia besar itu nak pakai sekerak ya deh. Itu kelar ni biar di bet ni supaya dalam video deh. Lepas tu gelomok dengan tepung jagung dia sikit deh. Ikan ni terus pasal tulen itu nak kelar bet supaya video ni ya deh. Lepas tu tebuh minyak, panas minyak molek ke buh ikan masuk. Ikan molek celup-celup. Itu apa celup-celup dia sikit dia. Itu tunggu ikan kita masak molek tu dah. Agak termasak dah ke kita kek sejak minyak je dulu. Ikan ni moleknya nak goreng garing deh. Kalau tak garing aku nak makan payah tulen deh. Lepas tu kita main tengok cara-cara waksak tiga rasa pula lagu mana cara-cara style kita deh. Barang yang kita pakai warna bawang putih, cili api, bawang besar. Lepas tu dalam pakcik lu ada buh dia, terus masak sikit. Lepas tu kita mai tengok cara buat ke mana dah. Mula-mula kita buh minyak masuk dulu. Minyak ni agak-agak dah. Tunggu minyak panas molek ke. Lepas tu kita buh barang kita cicil sat ni buh masuk. Kita tumis dulu, goreng dulu biar tu air lanah ke apa tubik dulu dah. Agak boleh dah ke. Kita buh sok mai pandang dah. Sok iya dah dalam 2 senduk 3 senduk tu ada. Lepas tu sok cili ni 5 sudu. Kalau ikan besar boleh lebih sikit dah. Boleh dah ke sakal apa so 2 3 3 sudu dah. Baking suka hati. Lepas tu acicak berapa 4 sudu tu lah tak ingat. Tu 5 2 sudu dulu. 5 jadi banyak aku masa payah baking dia. Tu buat air agak-agak kakak senduk ada. Lepas tu kita tumis-tumis biar tu kakak ni hacur molek dia. Mudah-mudahan wisapa sayur tu masuk dia. Lepas kalau tapi atau menu ni jadi tak jadi cuba komen yak kita tak dah. Ni taruh ni boleh dah ni. Lepas tu serah kecak tengok rasa lah mana. Sedap dengan kita nak lagi. Kalau rasa sedap dah ke kita boleh ambil sak tiga rasa itu lagi buh tak ikan. So siap panggil rat bun pla ada dah. Resepi ikan sungai tiga rasa. Cara-cara style kita dah. Tak payah li. Orang pio nak terawak dak boleh ke terah. Tak faham mana boleh komen bawah. Lepas tu jangan lupa tu nak tekan like, tekan share dah. Terima kasih.